Assalamualaikum semua. Pernah tak kita rasa hidup ini penat? Kejar macam-macam, belajar, kerja, scroll media sosial, tapi hati tetap rasa kosong? Allah dah bagi jawapan sejak beribu tahun lalu dalam satu surah yang sangat pendek, tapi sangat padat, iaitu di dalam surah Al-Asr, yang bermaksud demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Subhanallah, 3 ayat sahaja, tapi cukup untuk jadi panduan hidup seluruh manusia. Allah mula dengan demi masa. Ini isyarat bahawa masa sangat berharga. Setiap detik yang berlalu takkan kembali, dan Allah terus beri peringatan. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ya, kita semua sedang rugi. Kalau kita hidup tanpa hala tuju, tanpa iman, tanpa amal. Main game berjam-jam tapi solat tinggal. Scroll TikTok tanpa henti tapi Quran tak dibaca. Kita fikir kita enjoy tapi sebenarnya kita sedang rugi besar. Tapi Allah tak tinggalkan kita. Dia bagi 4 jalan selamat. Beriman, iman bukan hanya percaya tapi rasa Allah dekat dalam hidup kita. Beramal soleh, buat yang baik walau sekecil senyuman dan sedekah. Berpesan dengan kebenaran, ajak kawan buat baik, jangan diam bila nampak salah. Berpesan dengan sabar, sabar bila diuji. Sabar bila buat baik tak dipuji. Inilah resipi kejayaan sebenar. Jadi sahabat semua, kalau rasa hidup kita kosong, kalau kita rasa rugi dan jauh dari Allah, baliklah semula pada surah Al-Asr. Baca, faham dan amal, kerana orang berjaya bukan yang paling famous, bukan yang paling kaya, tapi yang beriman, beramal dan terus sabar sampai ke akhir hayat. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa amilu as-salihat. Amin.